Wah, 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 lampak. Wah. Semua kena gasak je bro, jangan tunggu, strike kuat, tali pun lari. Jawab siap. Lombong ke tu? Macam apa ya? Janji dapat hasil confirm puas balon. Shashan channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Di mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki tak lari. Tali tegang joram pun lentur, bila kena hati makin syukur. So alhamdulillah kan kita dah siap siang cuci. Tu patin, tilapia. Tengok semua dah bersih. Gasak je bro, jangan tunggu, strike kuat, tali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun, janji dapat hasil confirm puas balun. Rashan channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Daripada semalam, bawa ke hari ni. Hari ni kita makan ikan yang anu tadi. Yang mancing Mana ada ikan, situ ada kami. Strike sana sini, rezeki. Makan lantai-lantai je ni yang senang ni ya. Sup ayam. Ni kita ada jelawat goreng. Jelawat goreng. Jelawat goreng. Jelawat dulu, bawa jelawat dulu. Motor boy nak bunyi. Tengok Dora ada explorer. Habis celor. Morning guys, second day. Tadi apa kata ada brother tu kata dia duduk follow YouTube. Dia main singgah depan rumah ni tadi. Main sembang Adi. Aku duduk mandi kat dalam. Kalau brother tengok video sorry bang, tak ada nak jumpa. Duduk dalam dek yak, baru nak sarapan. Nampak kat tingkap tu Mak Ajim. Mak Ajim tengok Ajin. Aku ada Influencer. Dah bunyi penyakit dah cik. Tengok tu gambar ni. Oh, sarapan. Ada gambar. Kalau kau nak beli Ikram nak beli barang-barang pancing ke apa, ini orangnya. Barang mancing. Syahsian, kau buka YouTube. Kalau Ikram nak beli ke, boyfriend lama kau nak beli ke, aku suruh dia. Boyfriend lama. Syekh tu geng ketak kepala. Ketaklah kepala hang ketol lah. Orang berak kata ngetor kepala. Mak Haji duk promote channel kita. Tadi aku dah settle sarapan semua, dah siap-siap lah ni 8 lebih. Tadi subuh hujan lebat, pukul 4 pagi hujan lebat. Kau tengok cuaca tar basah. Hujan kau spot tak tahu keadaan macam mana kan. Jadi jomlah kita continue aktiviti yang semalam sebelum kita pulang. Pagi petang malam kami gerak, pancing siap, joran tegak, tasik lombong, sungai laut. So kan kita dah sampai spot semalam. Spot kami gasak jelawat. So masih bersama dengan tim semalam lagi. Kita dah Ajin scuba kan. So ni kita ada sepupu Ajin Hafiz guys. So nak mancing. Dia abang dia beli. Bang, saya dah beli dedok kat TikTok. Sekali abang main depan rumah saya. Ni. Terkejut dah malam. Kita ada Adi, Dora. Habis celor. Topek Yauri. Orang hujan. Bos kayak. Hangat. Semalam hujan lebat. Ayak ada sikit naik. Kau boleh nampak ni. Semalam kita dah pakai dedak ori je kan. Kat sini. So pisang ada lagi ni. Balance. Aku nak kena pakai pisang.
Nak gentek je kan hari ni? Ha. Sebabkan pisang ni terlalu kuat bau dia. Kita campurkan dengan dedak original sikit. So bila hampa dah uli sebati, ayak dah cukup, hampa kena picit dah macam ni. Tu. Kalau macam dia keras, nanti apa tambah lah ayak sikit-sikit. Sorry yang kita akan pakai mata rambai, mata daripada geng Tak Falah. Macam ni packaging dia. Ni tip rambut mata 2, yang ni mata 4. Tali tegang joran pun lentur. Bila kena hati makin syukur. Sekali try confirm ketagi. Esok lusa repeat lagi. Ui, toy strike ke? Jatuh-jatuh toy strike. Tak dan nak letak rod. Pak. Ori lah. Ha? Ori. Pisang. Pisang memang hot lah. Dia sedap goreng. Tengok orang buah kayak. Dia outfit pusat mai. Rentung segi paha dia. Tengok. Ni main kayak punya bau hitam. So ni sawit Adi dah potong macam ni. Awak Adi potong macam tu. Tak payah. Ha. Tak payah lebor. Tak lebor. So kita akan buat sate. Ya. Basah elok. Minyak dia tu. Hang buat apa? Dia reban dah bumbung. Runtuh. Kena rogol. Okay, aku buat macam ni je lah geng. Aku pun tak tahu betul ke tak. Dan yang ni aku akan masuk dekat rod ni ya. Betul ya? Santai je lah. Aku tak biasa mengai tang ni. Kau nak buat direct ke? Boleh ni. Try dulu. Agak ada lah yang kasak ambil. Booster sawit oil kita akan semprot dekat roti yang potong dadu macam ni. So disemprot. Jangan kedekut Buat lah. oren tu mana? Jangan kedekut. Ini memang ori sawit Bukan acap-acap main-main Untuk dah. Macam ni je keadaan ni. Yang ni kita akan cangkok kat mata macam biasa lah. Oh, terus sedut. No. Apa pegang je kau? Oh. Oh, kena guys. Kena. Oh, lucu. Ha. Macam ni ya. Pul man. Main pul. Ni racun lah. Ni mata dah ada. Mata dah ada. Kita tutup mata macam-macam. Bom 2 motor. Oh, tak timbul pula. Mana pakai pole ni? Timing dia tu tak reti je nak sembat. Okey. Lepas tu tunggu pelampung tu tenggelam. Lepas ikut belum? Push laju.
susah agak nak baca timing pool ni. Ui, aku dah faham. Aku dah faham. Tengok indikator kuning ke? Ha? Apa? Faham ah? Faham. Aku dah faham. Memang susah lah nak pakai dah. Timing. Tu mancing tu. Apa? Nak ambil ke? Yalah, dia shoot. Ya, kena pun ya. Pakai pool. Oh. So geng, alhamdulillah menggunakan dedok pisang, dedok ori, roti sawit. Ada lagi je lewat begini. Walaupun duduk sat kami tak lama kan. Hampa tengok dalam ni. Punya banyak tau. Tu. Ada strike ah. So Haji ada lesen dia. Ada lah. Ni cari ikan besar sikit ah. Nak lontak jauh ni. Tak jauh ah, kacau. Sorry ah, beli. Ni dua orang ni. Skandal ni. Kat sini. Ui, depa ada jut depa sendiri. Depa ada bot depa sendiri. Trademark. Ha, ingat dia hanyut ni, tempat orang ni. Habis celah. Wah. Wah, lampak. Ha. Wah. Datang kena semua pakai pool.因一阳之味道，仔细东来。我们这是北老仔，桌子上喜欢挂鱼牌，香炉供台上摆。 Oh, dia satu mata. Satu mata je. Ijan terdekat mata. Boleh Ijan? Ha? Serius lah? Mata tu halu je. Mata tu halu je. Mata tu halu je. Bagi aku tahan dulu. Belum. Okey. Record. Rekod. Macam mana Habib boleh pegang mata kau? Buat ikan ni. Sorry. Kepai lagi kat pool ni. Aku nak tunjuk pool ni pun panjang sangat. Aku harap kamera sana nampak lah. Dia tempat gila. Aku tak tahu apa kaki pool ni 12 kot. Bismillahirrahmanirrahim. Sak. Tak jadi. Okey. Dia kena jatuh kat spot dia. Oh, dia dah makan. Sambung balik. Oh, tu. Kampung duk gerak. Kalau bergerak tu boleh sembat. Habis dah. Habis dah. Apa ni? Ui. Kasar mat. Kasar guys. Pakai pool. Oh, jelawat. Alhamdulillah. Oh, cekok kau. Oh. Ya. Strike. Alhamdulillah. Oh, cantik yang colour dia.
Mempesona. Ada. Pagi, petang, malam kami gerak pancing siap joran tegak. Tasik, Lombong, sungai, laut, mana ada ikan kami tak pernah ragu. Shashan Channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng ketak pala tak kira mana, pancing steady ikan semua kena. Gasak ya bro, jangan tunggu, strike kuat, kali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun, janji dapat hasil, confirm puas balun. Shashan Channel, buat apa tuh, jom kita gasak. Di mana ada ikan, situ ada kami, strike sana sini, rezeki tak lari. Tali tegang, joran pun lentur bila kena. Sekarang ni dah pukul 12 tengah hari. Aku punya kalut tadi duk kutip-kutip-kutipkan ni. Aku pakai menetang ni. Pol Mat toilet punya aku pinjam. Mat toilet balik semalam. Tengok dia punya ni. Pelampung dia style yang panjang macam ni. So main pol. Aku main ni tadi, alhamdulillah dapat juga kutip hasil dalam tu. Aku tak nak tunjuk. Sebab apa tau? Sebab ni kami sebenarnya plan takat pukul 1 nak gerak, tapi ada problem. Sebab Azim cakap siapa main sini kena dapat ikan. Tak dapat ikan tak boleh balik. So lah ni kami semua dah ada ikan, dia seorang yang tak ada lagi ni. So kita nak balik macam mana kalau dia tak dapat? Nak buat macam mana ni Ji? Tempat dia ni, dia tak boleh ikan lagi. Tak serasi. Tak serasi lagi. Tak serasi lagi. Wah, lu luar Lampung ah. Wah, luar Lampung. Oh, luar Lampung ah. Macam mengai di pantai oh, tapi dapat ikan ayak tawak. Oh, style oh. Luban-luban. Ni luban. Ni. Lebat serius pun. Ikan dia weh, kita tengok ikan dia. Oi, gila ikan dia. Banyak kat ni. Alhamdulillah rezeki. Nampak. Oi, ya Allah, tu kebot. Lu mari sini pun cari bot juga. Tak boleh duduk atas bot. Dia kena duduk atas sampan kak. So kita tunggu lagi setengah jam lebih kurang. Zohor tu kita gerak lah geng. Kan. So kita nak cari lesen jelawat. Sat. Ada ni topek punya. Topeknya dalam timba ni. Ni punya beg. Steady lah. Hijabnya lantung sana. Aku punya dalam beg tu. Oh. Ni. Ni aku punya. Tu. Penuh. Uish. Double strike tu. Uish. Ui, sakan. Hey bye, you mari Malaysia saja you boleh dapat jelawat tau. You punya kampung semua rohu-rohu kan. Ui, apa ni? Patung. Tilapia bro. Tilapia. Patung. Apa besar? Patung. Apa besar? Gila. Ikan patung. Dia lah duk makan roti tu ni. Gila, dah macam kitang sial. Macam kitang. Besar weh. Angkat ni. Tengok. Bapak lah. Tu sikit tu boleh cabut kat mulut dia tu. Sikit tu kat mulut dia. Tarik. Sak. Capture. Bol lah, kemon lah brother. Balon kot. Patung. Gila. Besar patung. Ikan patung. Tengok ni pasir. Ui besar. Ni nama dia Patung. Sorokomos. Kalau Sadaqallahul Azim. yang ayah. Jangan gelak. Kau ni bodohnya.
apa? Nak kayuh pula. Tu, bawa dah strike. Ha, bawa boleh balik. Hey, lagi sekali. Kau nak lagi ya? Ha, nak. So kan cukup lah sesi pancingan kita orang kan. Kat sini setengah hari lah, pukul 12. Terik ni. Tari dah pecah, Haji ajak gerak. Gerak Haji balik makan Bagi orang lain pula. Bagi orang lain pula. Oh, cukup lah tu Cukup lah tu. Bagi orang lain pula. So kita kemas barang set lagi aku update kat apa hasil kami kutip. Ikan tak besar tapi banyak lah. Boleh lah buat lauk. Kita tunjuk hasil geng. Jadi alhamdulillah geng. Dedak balori, dedak pisang. Oh, kita combine kan. Ni tengok ni tong ni Adi topek dengan Ijan tadi. Hasil dia pun. Dia lawak guys. Oh, Adi dapat. Wih kasar. Ini yang pakai pole weh, jahat weh. Pole mat toyek. Tengok ni aku seorang weh pakai pole mat toyek. Tengok. Gila ni, saiz tengok. Padu-padu geng. So geng, yang mana dapatkan produk JKP, perambut ke, dedak ori ke, dedak pisang, semua ni ada stok. So hampa boleh dapat kat Shopee geng, tak apalah. Link pun ada kat bawah ataupun TikTok session. Mantap geng. Ha, dapat boy ikan kedua. Ikan kedua. Boleh balik dah. Dah. Balik ni minta mak rot macam ni. Boleh. Kau ni mak kisah. Ni mak tak kisah dia tu. Ni mak tak kisah. Gelak je. Kena buat OT. Alhamdulillah mantap. So balon memang jadi lah daripada semalam kat Perak kami balon patin, balon jelawat. Tengok ni. So mantap. Thank you Jan untuk 2 hari ni. Steady Jan. Mantap barai. Gelap lah. Thank you Jim. For today. For 2 days. Bukan today, 2 days. For 2 days. Next. Thank you lah sebab sudi melayan kami. Tak ada hal ni. Steady brother. Pek, thank you Pek. Walaupun migraine, walaupun payah nak peroleh lesen untuk 2 hari, tapi so untuk Dora aku, terima kasih Dora. Dora the Explorer. So geng, cukup lah kami punya trip ke Perak selama 2 hari. Di kita test kira 2 spot lah yang menjadi tu spesies patin, tilapia dan juga jelawat dengan menggunakan semua produk JKP. Dedak balon original, dedak balon pisang, dedak balon nenas, booster lola oil, booster sawit oil, perambut mata rambai, perambut mata dua. Semua produk JKP kita pakai. So kalau nak dapatkan jangan lupa lawat Shopee geng ke tak apalah. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, share, komen, subscribe kalau ada rezeki. Kita jumpa next. Boleh apa semua? Ya Allah. Hai. Untuk tuan rumah topi JKP. Sorry lambat bagi. Dan nak balik pun bagi pun teringat. Alhamdulillah ada rezeki, murah rezeki. Semoga dicukupkan dengan rezeki yang barokah sehingga keluarga. InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah kita dah siap-siap mandi, bersiap nak pulang. Tapi mak Haji suruh makan tu. Ada gitu jelawat goreng. Oh ni yang mahal ni. Patin semalam masak tempoyak. Padu. Saya rasa tu. Tak tahulah rasa ada channel kan. Gaji tak ada. Jemput bismillah. Makan dulu. See you next content. Cik, tak rasa lagi see you next content, tak rasa ni patin malah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni apa? Masak tempoyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap lah patin ni. Elok ya? Sedap kan? Elok weh. Sedap. Alhamdulillah. Ha, tu ikan yang nak cakap apa tu hasil yang kamu dapat semalam itu. Sedap lah cik. Ha, itu dia. Itu ikan yang kamu dapat semalam. Orang pandai masak kot. Tu Pandai. pakcik yang kalau nak tempoyak tapi dah tahu lah kamu boleh makan tak? Boleh. Boleh? Ha. Apa tu ikan makcik goreng ikan kembung tu. Makcik takut kamu tak boleh Mana makan. ada bau? Taklah, bukan takut tak makan sebab kamu kan tak makan ikan sungai. Ha, Siapa? Kita orang? Kita orang kat sungai laju. Ini je yang nak makan. Dia je. Habis celok. Jumpa lagi. Okay. Lelok kan? Okay Jim. Jumpa lagi Alright, selamat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alright. Lelok. Okay, right, gerak dulu. Alright, lelok Okay, right. Papa lu. Okay, Cik, bye. Okay. Cik, Bangla ni saya tinggal sini boleh aja. Nak suruh kain apa? Kalau nak panjat buah kelapa ke? Agak-agak degil pakai ke rantai. Ada orang anak kan? Tinggal. Tak ada dibuli. Okay, Jim, masih banyak Jim. Okay, right.